Diana Danielle cari chef peribadi demi anak-anak. Pelakon Diana Danielle mengakui menerima banyak resume daripada individu berpengalaman selepas berkongsi mengenai pencarian chef peribadi di Threads. Bagaimanapun, perancangan itu masih ditangguhkan kerana Diana mahu melakukan pengubahsuaian dapur terlebih dahulu sebelum mengambil seseorang untuk memasak di rumahnya. Menurutnya, keputusan mencari chef peribadi dibuat kerana jadual kerja yang semakin padat selain mahu memastikan anak-anak menikmati makanan yang sihat dan seimbang. Sekarang saya lebih fokus kepada keperluan keluarga dan pemakanan anak-anak, katanya. Pelakon filem Imagino itu menjelaskan dia tidak mencari chef bertaraf hotel. Sebaliknya, individu yang memahami nutrisi dan mampu menyediakan hidangan sihat mengikut cita rasa anak-anak. Diana turut mendedahkan ada calon yang menghantar resume pernah berkhidmat di luar negara termasuk Dubai, namun merasakan belum bersedia untuk mengambil mereka buat masa ini. Dalam masa sama, Diana kini lebih memberi perhatian terhadap masa depan anak-anak terutama perancangan pendidikan mereka, sekaligus menjadi pendorong untuk terus bekerja keras demi menyediakan kehidupan yang lebih terjamin.